Jadi, siapa je tak kenal Ben 10 yang merupakan animasi yang cukup terkenal di Cartoon Network dahulu. Jadi, saya teringin sangat nak ada jamnya. Jadi, saya pun carilah di online. Nampak gaya semua tu adalah yang fake punya. Ada yang original pun harganya tak masuk akal. Akhirnya jumpa di Lokin dengan harga RM70 saya boleh dapat 2 jam yang berkatakan masih berfungsi. Jadi jom kita try main. Jadi jam pertama ni dia menggunakan patung untuk bertukar. Jadi saya perlukan patung-patung Ben 10. Tak malang sekali saya tak jumpa. Jadi saya hanya tekan-tekan dia dan sudah pastinya akan keluar suara yang berlainan. Dan seterusnya jam kedua. Jam ni lebih simple. Kita hanya perlu tekan dan bermacam-macam alien yang akan keluar. Cuma tekan mana-mana satu dan tolak ke tengah. Kita dah bertukar. Jadi buaya darat. Malas sekali saya tak tahu mana satu yang api, alien yang banyak tangan tu. Jadi kalau korang kenal nama-nama mereka, cuma komen kat bawah lah. Kalau korang berminat dengan jam ni, korang boleh datang ke Carousel saya, iaitu di online. Saya nak jual murah